menantikan siapakah yang akan diturunkan dari Stadium Bandaraya Pulau Pinang. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk saingan Liga Super match game yang ke-38. Baik hantaran ini untuk Penang FC mencari sesuatu. Sedikit perlahan untuk mencari Cece Kipre. Yang menjadi penyelamat adalah Luis Enrique. Dia akan mengambil sepakan ini. Tak ke depan. Stefano beraksi dalam kedudukan baik untuk Cece Kipre. Menghasilkan jaringan yang pertama. Satu set piece mudah dari Charles Wenzerhall mencari Stefano Bruno. Kemudiannya disudahkan oleh Cece Kipre untuk jaringan pembukaan di Stadium Bandaraya. Pada ketika melihat seolah-olah hantaran itu mau dihantar di bahagian tengah, namun Charles Wenzerhall mencari posisi Stefano Bruno yang mudah untuk melakukan setup. Masuk untuk Salvan. Jovan Motika menanti. Satu kedudukan terbuka untuk Jovan Motika. Menerusi satu crossing mudah untuk Salvan. Namun pengakhiran dari Jovan Motika tidak menemui mulut gol. Dari Danilo hantar ke depan. Charles Wenzerhall. Peluang untuk Prejero. Susulan. Masih lagi dalam permainan. Kali ini Penang terlepas dari Danilo Sipovac. Bermula dengan Jose Prejero. Tampanan dilakukan oleh Azrigani. Namun kembali dikejar oleh Cece Kipre. Namun yang terakhir di kaki Danilo Sipovac. Gagal untuk menembusi pintu gol Azrigani. Cantik lorongan untuk Charles Wenzerhall. Penang memburu jaringan yang kedua. Namun sayang kedudukan offside. Satu pembinaan serangan yang begitu baik membabitkan Adib dan juga Jose Protera. Bermula daripada Adib. Namun through ball yang begitu baik dari Jose Protera untuk mencari Charles Wenzerhall. Pengesan di bola offside. Kedudukan itu offside untuk kekal dengan 1-0. Adib memulakan pergerakan di bahagian bawah. Mencari Cece Kipre. Lepas dari Cece Kipre. Kali ini Penang sedang berada dalam kedudukan yang baik. Cece Kipre. Lempatan dan itu dia gol kedua. Kali ini turning yang sempurna dari Cece Kipre. Untuk jaringan yang kedua buat Penang FC. Bermula segala-galanya dari Adib. Pergerakan yang begitu menarik. Walaupun dalam kedudukan di awal saingan separuh masa yang kedua ini, mereka ditekan peringkat awal. Adib mencari Cece Kipre. Dia melepasi kawalan pemain pertahanan Negeri Sembilan. Lihat bagaimana turning ini. Satu ledakan menarik. Melepasi kawalan pemain yang baru dibawa masuk. Aidil Zalani. Uthman. Alex. Ini Alex. Untuk Mio. Percubaan terus tetapi dia terjatuh. Sayang. Samuel Haziq mengalami kecederaan. Jovan Motika sudah pun meminta. Namun Mio mengambil keputusan untuk melepaskan rebatan namun terjatuh. Pemain-pemain Penang bertahan dari Hakimi. Tandukan
Peluang disahkan jaringan tersebut tetapi offside. Luis Enrique. VR mungkin akan menjadi penyelesaian kerana pemain-pemain Negeri Sembilan mendakwa bola terkena tangan. Ini insiden yang didakwa bola terkena tangan Friday Opilo. Jadi isyarat dari Razlan Joffrey Ali, disahkan jaringan tersebut. Ataupun tidak. Tidak, jaringan tersebut tidak disahkan. Lokman leren terus ke atas. Semuanya menantikan tiupan whistle dari Razlan Joffrey Ali. Masih lagi bertahan untuk Negeri Sembilan terus mencari sesuatu. Gerakan-gerakan terus diatur. Hakimi hantar ke depan. Jovan Motika terlepas dan juga jaringan. Satu gol berjaya juga diraih di penghujung sangan separuh masa yang kedua ini. Pada ketika Penang sedang bersiap sedia untuk meraih kemenangan 2-0. Namun di penghujung Khairul Azad tewas juga dengan serangan balas yang dilakukan. Jaringan yang disempurnakan oleh Joseph Eso. Kita nantikan pengesahannya. Dan tiupan whistle untuk Wan Rohaimi dan juga penyokong Haria Penang Haria meraihkan kemenangan pertama untuk saingan Liga Super. Sementara jaringan sebentar tadi disahkan adalah jaringan sendiri. Apapun tahniah kita ucapkan untuk Penang FC meraih kemenangan yang pertama musim 2025-2026. Penang FC 2, Negeri Sembilan 1.